Okey, assalamualaikum guys. Okey guys. Banyak bunga ni guys. Okey guys. Okey guys. Alamak. Buruk betul di hadapan guys. Kita kena yalah, bahagian hadapan ni, bahagian pintu kita ni belum adjust lagi lah guys. Teruk sangat ni. Sebab bahagian depan ni sebenar-benarnya kita nak buat, tapi mak mertua kita dia macam mana, dia nak buat juga kat sini. Macam tu guys, nampak tu. Ni dia punya pasu. Ni dia punya wet mat. Ni dia punya pokok anggur. Dah besar dah ni pokok anggur. Itulah saya suruh, kalau nak buat betul-betul pokok anggur ni, suruh dia buat apa ni, awning kan. Buat macam ada ni lah, atap lah kat sini. Tapi atap tu bukan atap yang ada atap yang rangka saja guys. Atap dengan apa ni, pokok anggur lah. Macam tu guys. Alamak. Jadi yang saya punya kawasan ni dekat sini je lah guys. Dari pagar biru ni sampailah dekat sini guys. Yang dekat sini semua ni tok tua saya punya lah. Yang tu saya tak usik sangat ni tempat ni. Cuma yang ni je lah saya ambil. Saya minta satu kawasan kat sini. Yang ni tu pun itulah masalah kalau macam tu lah guys. Tu yang serabut ni. Banyak yang macam mana, ni duduk kat sini, kotak ni, tu makanan kat sini. Yang ni semua ni barang-barang tok tua saya punya lah. Macam tu guys. Serabut sikit lah. Jadi ni makanan dah habis ni. Besar pun besar dah ni. Terkeluar dah. Yang kecil tu. Aduh, apa. Jangan dibuli yang besar sudahlah. Tak apalah, biarlah dia nak keluar kan. So kawasan saya ni, saya kena cakap slow. So kawasan saya ni dekat sini je lah. Macam tu guys. Saya tengah buat kat sini dululah guys. Selepas dah settle kebersihan kat sini kan, cantik-cantik bersih, barulah saya pergi ke bahagian luar ni lah. Bahagian luar ni saya akan kemas lah. Buat cantik-cantik kan. Cantik-cantik lah dia punya makan ayam dia pun saya akan buat lah. Mungkin saya akan buat dekat situ pipe untuk ni ayam apa ni, ayam kampung. Dia lepas je ayam kampung dia. So saya akan buat tempat makan diorang lah. Supaya ayam kampung ni duduk setempat sudahlah kan. Kalau nak makan kat sini, nak minum kat sini, dia nak jalan ikut dia lah. Okay guys, pasal tikus tu kan guys. Sebelah sini saya belum buat lagi lah. Untuk tutup cuma contoh macam ni saya bengkokkan supaya tikus yang mana boleh buka kan. Yang ni macam ni tak boleh nak buka.
Lepas tu lubang-lubang ni saya dah sumbat lah dengan jaring. Ni lubang-lubang ni semua saya dah sumbat lah. Ni jaring ni saya sumbat dekat lubang ni. Okey. Itu yang sebelah sini saya tak tutup lagi lah, sebelah dalam punya jaring kan. Cuma BPR ni lah saya dah tutup. Tu ada telur lagi. Saya dah tutup habis lah sebelah dalam. Kalau tengokkan ni, yang ni yang luar. Tu yang ni mesh jaring sebelah dalam. Saya dah tutup lah. Ni betul lah. Ni dah sumbat. Ni dah sumbat ni. Sumbat habis dah. Yang ni dah tutup dah sebelah dalam. Cuma sebelah atap tu lah saya belum tutup lagi. Sebab jaring yang halus punya dah habis guys. Lama dah habis guys jaring yang halus. Jadi tinggal jaring yang lubang besar lah. Lubang besar ni rasanya tikus boleh masuk. Ni lubang besar ni, 1 inci punya kotak kan. Dia kena cari yang setengah inci lah. Yang macam ni setengah inci. Lepas tu bawah dia memang saya sumbat lah. Tu ada jaring saya sumbat supaya dia tak masuk. Supaya dia tak masuk dah lah tikus. Tapi memang berhasil lah dengan apa yang kita buat ni. Memang boleh nampak dah lah telur ni ada guys. Ni dah ada dah ni satu ni. Semalam dah kutip hari-hari dah ada dah. Ni ada ni. Aduh. Oi. Hang ni pasal apa? Sabar sabar. Ni. Ni dah ada satu. Untuk hari ininya ni. Semalam dah kutip. Dia dah telur pagi guys. Sekarang pukul 8 guys. Maksudnya dia telur awal pagi guys. Alhamdulillah guys, dah ada balik dah. Ni. Sawi? Sawi pula. Sawit. Macam mana sawit? Okey. Sawit, okey tak? Sawit. Sawit ni manja guys. Nampak tu. Boleh pegang dia. Sawit. Okey tak? Sawit. Nampak okey. Untuk kaki dia guys. Kaki dia yalah sebab tanah yalah musim hujan sekarang kan. Tanah apa ni? Tanah kita basah, so tanah kita basah, jadi macam tu dia punya kaki tu kotor tu. Tapi tak ada lagi kudis-kudis kat kaki dia tu. Cuma ada sikit-sikit lah. Tapi adalah sikit merah-merah sikit dekat kaki dia tu. Tu. Kikut. Okey Sawit okey. Kikut. Jangan tutup ni lah guys. Susah ni sebab dia sengit. Aduh. Sebab dia susah tutup sebab apa ni, memang pintu ni sengit. Nampak tu. Dia tak masuk betul lah. Dia lekat dekat besi ni. Sebab dia sengit, sebab memang dia sengit pun. Sebab reban ni reban lama, kita ubah balik. Yang tu dia sengit tu. Kita cat balik je.
Dia rapat sangat dia buat ni pintu ni, dengan sepatutnya dia ada ruang lah yang besar sikit. Ni dia rapat sangat. Jadi kalau dia ada sengit ke apa, memang lekat terus lah. Macam tu guys. Sawi? Oh ni pagi sawi lah ibu, dia punya bini dia ni kan. Sawi. Makanan ada lagi? Ada. Okey. Macam inilah keadaan. Ni kita punya, kita ada pudina kat sini. Pudina ayam makan juga guys, tapi sikit lah. Lepas tu bayam Brazil lah. Dia paling suka bayam Brazil dan ketuk ayam. Ketuk ayam ni banyak dah ni guys. Tak apalah. Ni kenapa ni? Kena makan ulat ni. Tak apa, nanti kita trim dia. Lepas tu ni kita kena trim dia ni sebelum habis pokok lain. Oh ni pun ada ke? Tu. Apa ni ulat yang putih tu. Kita kena apa ni? Kena spray lah yang ni. Oh yang ni pun ada ke? Bila jangkitan ulat ni dah datang, susah sikit lah. Dia serang semua pokok guys. Jadi kita kena spray lah. Spray racun kulat putih dia bagi ikut. Macam tu lah guys. Hari ni kita tengok rebah ayam yang masuk tikus. Rupa-rupanya saya ingat pertama kali lah saya ingat telur ayam ni kenapa tak ada, ayam ni tak bertelur. Saya ingat makanan atau tempat tanah dia tu kan. Sebab saya tukar makanan dia. Sebelum ni saya bagi 100% penelur punya. Lepas tu beberapa 2 bulan lepas tu saya campur dengan makanan starter, penelur dan makanan starter. Saya campur dua tu. Lepas bulan tu tak ada guys telur. Saya ingat makanan lah kan. Lepas tu tak lama tu ada balik telur. Saya rasa bukan makanan ni. Lepas tu tak ada balik telur. Dia main ada, main tak ada, main ada, main tak ada kan. Seminggu ada, seminggu tak ada, seminggu ada, seminggu tak ada kan. Saya ingat dia punya tanah lah kan. Tanah dia ni. Sebab tanah dia sentiasa basah, hujan kan. Musim hujan sekarang kan. Musim hujan. Sebulan lepas musim hujan. Sekarang pun lagi hujan kan. Tu saya pun malam saya datang, saya usah malam. Sebab saya perasan tikus ni masa tu dia ada banyak lubang dekat tanah. Bukan tanah sinilah, tanah kat depan-depan ni ada 3, 4, 5 lubang. Saya ingat takkan ular kan. Ular mana ada korek lubang kan. Tikus lah. Tikus padi kan. Tikus padi ni memang ada korek lubang lah. Lepas tu saya macam takkan tikus ni makan telur kan. Saya tak percaya lagi lah masa tu kan. Jadi lepas tu saya datang malam tu, pukul 11 malam kat Reban. Penuh tikus guys. Ada dalam 4 ekor, 5 ekor. Penuh dalam Reban. Lepas tu cek. Memang dia makan telur guys. Hilang telur. Kulit-kulit pun hilang. Sepatutnya kalau macam RIR ni kan, kalau dia makan telur, kita boleh nampak telur tu, kulit telur tu masih ada dekat situ. Tu nampak tu. Kulit telur tu masih ada kat situ. Walaupun yang semalam punya kan, dia lambat lah dia nak makan tu kan. Ini hilang terus, licin. Macam tu guys. Lepas tu mungkin tikus lah kot.
Okey, bila saya dah letak semua jaring-jaring, tutup semua lubang tikus ni, cantik elok-elok je ayam ni bertelur guys. Hari-hari dapat dah guys. Dah seminggu dah dapat. 2 minggu. Memang tak putus guys. Alhamdulillah guys. So kesimpulan dia, tikus ada kaitan jugalah telur kita hilang. Bukan makanan, bukan pula, kemungkinan makanan, kemungkinan pasir dia, tempat tinggal dia, kemungkinan air dia, kemungkinan tikus. So tikus pun masuk jugalah ayam ni bertelur atau tidak. Okey guys. Okey guys, assalamualaikum guys. Okey, setakat ni sajalah kita punya okey guys, assalamualaikum.